Keselamatan dan pertahanan negara bukanlah sesuatu yang boleh dikompromi kerana ia menjamin kedaulatan sesebuah negara itu. Namun kita di Malaysia, kita harus berbangga kerana kita mempunyai pasukan keselamatan yang sentiasa bersiap siaga untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Bersama saya, kita ke Lahad Datu untuk mengimbau kembali peristiwa yang pernah menggemparkan Malaysia pada Februari tahun lalu. Februari 2013 menjadi titik sejarah hitam buat penduduk Lahad Datu apabila berlakunya tragedi berdarah yang menggemparkan jutaan rakyat Malaysia. Bermula dengan insiden pencerobohan di Tanduor, sebuah kampung terpencil yang terletak kira-kira 140 km dari Pekan Lahad Datu. Kawasan itu kemudiannya menjadi medan pertempuran antara pasukan keselamatan negara dan kumpulan militan dari selatan Filipina. Peristiwa pencerobohan Sulu ini menjadi trauma di kalangan orang ramai, terutamanya sekitar Lahad Datu. Walau bagaimanapun, pengerahan segera gabungan anggota keselamatan yang memainkan peranan masing-masing telah memulihkan kembali keyakinan masyarakat terhadap keselamatan mereka di kawasan itu. Kini setelah setahun berlalu, Lahad Datu Sabah kembali seperti sedia kala dengan kekuatan semangat yang semakin pulih. Februari 2013 telah menggemparkan Malaysia apabila sekumpulan pengganas menceroboh di kampung Tanduor, Lahad Datu. Insiden berdarah itu bukan sahaja menghantui penduduk Lahad Datu, malah ia turut memberi kesan kepada seluruh rakyat Sabah. Kini setelah setahun berlalu, peristiwa itu terus menjadi bualan. Namun, rakyat Lahad Datu tetap bangun meneruskan kehidupan mereka. Memanglah sangat terjejas kami punya pendapatan dari pemandu teksi sini. Setelah itu ada pencerobohan dulu. Sekarang kira okeylah sikit-sikit. Alhamdulillah keadaan dah lebih baik. Tidak seperti setahun yang dulu. Kalau kita lihat, macam kami sendiri orang tempatan di sini, susah untuk mau keluar ke bandar, nak jalan-jalan di mana pun memang susahlah sebab kawalan ketat. Tapi Alhamdulillah selepas tahun, seperti yang kita lihat sekarang, kami boleh bergerak sendiri, berjalan ke mana-mana pun boleh sebab keadaan sudah okey, rasanya sudah stabil. Gembira karena boleh sudah kita cari makan sekarang. Senang. Sebab banyak pengawal keselamatan karena tidak ada juga pengganas sekarang. Lahad Datu terletak di kawasan pantai timur Sabah di dalam bahagian Tawau pada jarak lebih kurang 500 km dari bandar utama Sabah iaitu Kota Kinabalu. Ia merupakan salah sebuah daerah terbesar di Sabah yang sedang pesat membangun dengan pelbagai kegiatan ekonomi. Oleh itu, beberapa struktur keselamatan khas telah diwujudkan khusus bagi menangani isu keselamatan Sabah yang dianggap begitu unik dan agak mencabar. Melalui strategi Lautan Biru, pelbagai organisasi keselamatan digabungkan untuk melaksanakan tugas masing-masing bagi memantapkan operasi yang dilaksanakan. Ini kerana dengan kepakaran dan strategi yang berbeza oleh setiap organisasi yang berlainan dapat membantu dalam perkongsian maklumat, seterusnya mewujudkan pelan tindakan yang lebih efektif. Operasi Padanan dan Sipadan Island Resort atau lebih dikenali sebagai Ops Pasir adalah salah satu struktur keselamatan yang diwujudkan untuk berhadapan dengan ancaman khusus iaitu penculikan pelancong terutama sekali di pulau terpencil. Ops Pasir mula diperkenalkan pada tahun 2000 dan diuruskan oleh Markas Angkatan Bersama Angkatan Tentera Malaysia atau MAB-ATM. Begitu juga dengan organisasi keselamatan lain yang mempunyai peranan tertentu demi menjamin keselamatan perairan Sabah.
Sejak ditubuhkan pada 1 April 2013, Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah atau ESKOM telah mempertingkatkan lagi keselamatan dan kesejahteraan rakyat di kawasan Pantai Timur Sabah. Namun masih tidak ramai yang tahu apakah sebenarnya fungsi ESKOM ini. Kita saksikan paparan yang kami sediakan. Ekoran kejadian ganas yang dilakukan oleh penceroboh bersenjata yang bertujuan mengganggu-gugat keselamatan awam dan kedaulatan negara, maka tertubuhlah Kawasan Keselamatan Khas Timur Sabah atau ESKOM. Penubuhan ESKOM merangkumi 5 daerah di Pantai Timur Sabah yang terdiri daripada Sandakan, Tawau, Kunak, Kudat dan Lahad Datu. Ia membabitkan penyelarasan kerjasama antara 3 komponen iaitu penduduk setempat, pihak polis dan pasukan tentera bagi memantras ancaman pengganas. Tentera Darat sedang menyusun pertahanan kita, pemerintahan kita dalam bentuk 2 wilayah. Jadi satu di wilayah timur, satu di wilayah barat. Supaya apa juga keadaan yang berlaku di timur itu, di wilayah timur, dapat ditangani dengan segera. Itu pendekatan yang kita ambil sebagai pengajaran daripada peristiwa Lahad Datu tersebut. Sebagai salah satu komponen di dalam struktur ESKOM, Angkatan Tentera Malaysia ATM memperkenalkan beberapa strategi bagi mengukuhkan sistem keselamatan secara bersepadu di kawasan Pantai Timur Sabah. Dengan mewujudkan kerjasama strategik antara pelbagai agensi pertahanan dan keselamatan, ATM sentiasa bersiap sedia bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Bagi memastikan keselamatan dan keadaan berada di tahap yang paling maksimal, markas Brigade ESKOM diwujudkan di Bandar Cendrawasih dengan menggunakan tapak polis Felda sebagai markas sementara. Beberapa siri rondaan dijalankan dengan penambahbaikan strategi dari semasa ke semasa. Kewujudan ESKOM ini diyakini mampu mencapai matlamatnya sekaligus mengembalikan semula ketenteraman di Sabah. Walaupun keadaan sudah diisytiharkan sebagai aman, namun rondaan secara berkala tetap terus dilakukan. Dan salah satu darinya adalah rondaan menggunakan kenderaan penggempur Adnan seperti ini. Dan dalam sebuah KP Adnan atau lebih dikenali dengan satu seksyen mempunyai 10 orang anggota termasuklah pemandu dan juga ketua kenderaan. Dan dalam satu platoon pula biasanya melibatkan 4 buah kenderaan KP Adnan. Kenderaan perisai berantai ACV-300S atau dikenali sebagai KP Adnan antara yang digunakan bagi membantu pasukan infanteri Angkatan Tentera Malaysia ATM membuat rondaan menjejaki saki-baki pengganas. Dilengkapi persenjataan berat termasuklah meriam dan mesin gun, membolehkan lebih banyak lokasi mampu digeledah pasukan keselamatan menggunakan kenderaan penggempur Adnan ini. Selain itu, tahap mobiliti, daya perlindungan dan kemampuan kenderaan perisai ini mengharungi pelbagai bentuk muka bumi termasuk kawasan Paya dapat membantu memperkukuhkan Obdaulat yang telah dilaksanakan. Dengan kelengkapan sistem penglihatan malam SNVVS-2 yang terdapat di kenderaan penggempur Adnan, memudahkan lagi rondaan waktu malam dilakukan, apatah lagi di kawasan ladang kelapa sawit seperti ini. Ternyata penubuhan ESKOM sebenarnya dapat memantapkan lagi struktur keselamatan sedia ada bagi menghadapi cabaran masa hadapan. Kami Brigade ESKOM itu di mana kami menguasai kawasan tanggungjawab dengan mengatur gerakan 2 kali battle infantry yang diassignkan kepada kami dan juga dibantu dengan elemen-elemen bantuan tempur dan juga bantuan perkhidmatan
dengan kita mendominasikan kawasan tanggungjawab melalui show present kita di sini, di mana kaedah kami menguasai tanggungjawab itu dengan cara melaksanakan rondaan berkenderaan, berjalan kaki dan juga melaksanakan serandap di kawasan-kawasan yang tertentu dan juga melaksanakan beberapa aktiviti gerak saram prasaraf untuk meyakinkan penduduk setempat. Angkatan Tentera Malaysia ATM menggunakan 3 cabang perkhidmatannya iaitu darat, laut dan udara dalam operasi menjaga pertahanan negara daripada dicerobohi. Sebuah helikopter pelbagai guna milik Tentera Darat Agusta Westland AW109 digunakan bagi memudahkan tinjauan dari ruang udara. Helikopter jenis peninjau dan pengangkut menggunakan enjin berkembar serta mampu memuatkan 4 orang penumpang itu diperlukan bagi mengukuhkan lagi kekuatan pasukan keselamatan dalam usaha menggempur pengganas sejak pencerobohan dikesan Februari tahun lalu. Kekuatan dari segi aset dan anggota operasi daulat perlu ditambah sebagai langkah menguatkan pertahanan. Kawalan itu juga bertujuan menutup terus laluan kepada musuh daripada menceroboh ke negara ini, sama ada di laut atau di darat. Kampung Tanduo, Lahad Datu antara saksi bisu yang memahat sejarah hitam pencerobohan pengganas ke negara ini. Ini kerana di perkampungan Tanduo lah yang menjadi medan pendaratan sekumpulan pengganas bersenjata dari selatan Filipina yang menceroboh masuk ke Sabah pada Februari 2013. Beli sendiri. Kampung yang dahulunya menjadi kediaman bagi 20 buah keluarga, kini sudah bertukar wajah. Ia terpaksa ditutup selepas menjadi kubu pengganas dan digantikan dengan pos kawalan Regimen Askar Melayu Diraja yang secara rasminya beroperasi pada 15 Mac 2013 sehingga kini. Dengan hanya tinggalan 3 buah rumah sahaja yang masih teguh berdiri, ia diubah suai untuk digunakan oleh pasukan tentera yang beroperasi. Selain itu, tapak-tapak kubu serta kesan tinggalan pertempuran dan pencerobohan masih kekal kelihatan di sekitar Kampung Tanduo. Pada mulanya pada bulan 2 ada bagi tahu memang dia orang sudah masuk di Tanduo. Jadi kerajaan berbincang nak balik, suruh balik dia orang. Jadi bincang, kami pun macam anggap tidak ada peristiwa ini, Pak. Pasal kerajaan sudah tahu dia orang. Jadi pada tiba-tiba pada 1 hari bulan Mac, hari Jumaat, kedengaran bunyi sinapang sudah Tanduo. Jadi pada masa itu, pada hari Sabtu, barinut orang pergi kampung, pergi lari. Ya, yang tinggal di kampung, tinggal yang lari-larilah. Jadi pada hari berikutnya 3 hari bulan, diorang ada masuk, ada berapa orang. Tapi bila kita berhubung dengan PJ, kena tangkap 3 orang. Dengan persediaan latihan yang konsisten, pasukan tentera sentiasa bersiap siaga bagi memastikan pertahanan dan kedaulatan negara terus dijaga. Melalui strategi Lautan Biru antara Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia, operasi daulat yang diwujudkan khusus untuk memerangi pencerobohan pengganas di Kampung Tanduo merupakan kerjasama tertinggi yang pernah diadakan bagi menjaga kedaulatan negara. Kawalan keselamatan yang membabitkan anggota tentera itu memberi tumpuan kawasan pesisir pantai dan selain sokongan daripada pasukan keselamatan lain yang mengawal kawasan perairan. Ini kerana faktor geografi iaitu jarak muara sungai dari Kampung Tanduo yang kira-kira setengah jam dari kepulauan di Filipina menjadi faktor pilihan pengganas untuk menceroboh masuk ke perairan negara.
Kerjasama erat antara ATM dan beberapa pasukan keselamatan lain dilakukan secara berterusan dalam memastikan keamanan negara sentiasa terpelihara. Kawasan yang diliputi Eskom melibatkan kawasan perairan yang luas dan pesisir yang panjang. Selain itu, banyak kawasan berpaya dan sepadan antarabangsa yang berhampiran yang sering dijadikan sebagai pintu masuk penceroboh. Misalnya, zon Tanjung Labian yang terletak kira-kira setengah jam atau 40 minit dari sempadan negara. Kita mengambil keputusan untuk balik ke kampung sebabnya seolah benda tu macam tak berlaku seperti yang kita jangkakan lah. Namun demikian cuma lebih kurang 30 minit saja kami berada di sini. Budak-budak tu pergi cek sekali lagi, memang sudah pasti mereka sudah berada di sana dan sedang di jalan raya di Kampung Tanjung Batu. Kepulangan semula penduduk kampung selepas insiden pencerobohan disambut dengan pemandangan yang menyayat hati. Hampir semua rumah mempunyai kesan tembakan akibat pertempuran dan ada di antaranya musnah sama sekali. Berikutan kerosakan teruk yang dialami oleh penduduk kampung, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah telah menghulurkan bantuan dengan menanggung kos membaikan rumah rosak di Kampung Tanjung Batu dan Kampung Tanjung Labian. Manakala Majlis Keselamatan Negara atau MKN pula bertanggungjawab dalam pembinaan semula rumah musnah. Hasil maklum balas yang diterima daripada penduduk setempat, mereka telah dapat melaksanakan rutin harian biasa kepada mereka yang diamalkan oleh mereka dan mereka rasa begitu selamat dalam melaksanakan aktiviti harian dan kehadiran kami amat-amat begitu dialu-alukan oleh penduduk setempat. Lebih setahun peristiwa pencerobohan pengganas ke Lahad Datu berlalu. Peristiwa itu kini menjadi lipatan sejarah penting negara. Setiap daripada kita harus tahu apa yang telah dilakukan oleh perwira-perwira tanah air dalam memastikan rakyat negara ini terus kekal hidup dalam keharmonian. Sekian saja panorama untuk minggu ini. Diharapkan paparan kami tadi dapat memberikan gambaran yang sebenar kepada seluruh rakyat Malaysia tentang usaha dan kesungguhan pasukan keselamatan menjaga kedaulatan negara. Jika terdapat sebarang komen ataupun cadangan, bolehlah dihantarkan ke alamat yang tertera. Saya Tun Julia Muhammad Tahir dan kru penerbitan Panorama mengucapkan terima kasih dan jumpa lagi.